Seorang anggota polis yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah di Kuala Terengganu direman selama 6 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes menerima dan meminta rasuah berjumlah kira-kira RM25,000. Suspek lelaki berusia dalam lingkungan 30-an itu ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam kira-kira jam 3 petang ketika hadir memberi keterangan di pejabat agensi berkenaan di Terengganu. Menurut sumber, wang suapan itu dipercayai diterima pada Oktober 2020 sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan terhadap seorang individu di bawah Akta Dadah Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan khas 1985. Suspek didakwa menerima wang rasuah tersebut melalui pemindahan ke akaun bank miliknya dan isteri selain turut menerima secara tunai. Susulan penahanan, dia dibawa ke Mahkamah Majistret Kuala Terengganu pagi tadi dan penolong kanan pendaftar Yohanis Muhammad Roslan membenarkan reman sehingga 25 Mei ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Sementara itu, pengarah SPRM Terengganu Hazrul Shazrin Abdul Yazid ketika dihubungi media mengesahkan tangkapan berkenaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009.